Ni. Ya Allah. Betul lah dinding ni. So untuk video kali ni kita nak makan makanan. Banyaknya konten. Kita nak buat apa ni? Konten apa? Korea. Korea? Lah Korea. Yelah. Annyeonghaseyo. So kita order je delivery dekat rumah. Nampak sangat dah tua. Apa dia tu? Tadi yang Nampak sangat dah tua. Malas nak duduk kat kedai. So Tapi kita dia macam order. pergi. Dia pergi mana? Pergi. Alah, kita kan ada baby. Kita susah kalau ada baby nak makan kat luar susah. So korang kita beli ni. Kita beli K-Fry Oven Korean. Kalau delivery dia bagi siap-siap korang. Yang Apa ni? Glove. Glove. Kita kalau makan kat kedai K-Fry kan makan dengan pakai glove. So dia bagi kita glove siap-siap. Ada berapa glove? Ada apa? Ada berapa? Dua. Ada 2 glove. Tapi kita ada 3 orang. Tak cukup. Okay. Baik. Korang Tapi ada kotaknya dua. bau dia sangat mengasyikkan. Allah. Wait dulu sabar. Dia bagus gila ya dia seal. Mana mainan? Dia seal pakai ni. Okay buka lah. Buka. Sebab kita nak makan kejap lagi tunggu ayah balik. So kita buka dulu. Oh my god. Oh my god. Ini kecur. Ya Allah sedapnya. Sudahnya. Ya Allah. Ya ada ni. Wow. Ini dia pedas. Yang ini ibu pilih spicy. Dina punya. Okay, yang ni Jangan satu. tahu Dina punya. Okay, buka ni. Ya Allah, terliur. Ni Dina punya ke? Ni apa? Yang ni tak pedas. Ya Allah, sedapnya. Tapi kenapa peluh? Berpeluh sebab dia panas. Sebab kita kena buka dia. Alamak, terkena pula. So, inilah dia ayam K-Fry honey butter. Ani bakar. Dan ini spicy yum. So inilah dia ayam spicy Korea yum. Macam orang Thailand dah tak tahulah. Lepas tu yang ini honey butter. Kita start bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana. Amin. So saya nak rasa yang pedas dulu. Fresh. Dinda makanlah yang tak pedas. Ini bagi dia punya yang tak pedas. Ni tak pedas, ambil ni. So sebenarnya kita orang sediakan nasi tau. Melayu sangat makan dengan nasi. So dia tak panas. So ini ayam honey butter. So dia nak makan. So kita pun nak start dengan yang tak pedas dululah Mesti yang pedas dulu lah. Kalau makan terus pedas, kita lupa. So yang tak pedas dululah. So yang ini honey butter, tengok tu. Dia punya honey. Ni honey butter. Honey butter. Tapi Bukan Dina lemon. dah pengantuk. Sedap apa? Rasa lemon kan? Dia ada lemon. Tapi Dina dah pegang ni. Ambil lah, suka. Sedap. Sedapnya. Sedap tak? Sambal. Makan. Mau kenyang. Saya pun dah sediakan nasi. Kita orang Melayu. Malaysia. Makan ayam dengan nasi. Makan sebab betul-betul nak kenyang. Makan sebab apa? Betul-betul nak kenyang. Betul. Makan sebanyak kenyang. Korang. Sedap korang. Kasih. Nanti kasih. Daripada tadi dia kasih tengok tau video ni. Ada kasih kat sini.
Bolehkah kita makan yang pedas ni? Boleh, jom. Masa tengok dia punya merah ni macam dah Ya, sebab memanggil-manggil. Awak, biasa kita ambil mic. Kalau kita makan kat kedai, kita ambil mic. Yang ini saya ambil spicy. Oh. Ni ke? Biasa kita ambil spicy lah. Ya ke? Ni mild ke? Ya, tak. Ni spicy. Ni spicy. Ramai anak sulung ni. Dia pun pukul-pukul. Pedas. Alamak. Pedas. Tak sama macam biasa kita makan. Pedas saya takut lah. Alah, makan awak. Okay, saya rasa sikit lah. Macam dah kecil kan? Pedas. Sebab aku tak ambil extra spicy. Tadi aku dah tergerak hati dah nak ambil extra spicy. Ui, memang So, pedas tengok ni. pun. Korang. Hidung aku dah merah dah tadi. Pedas. Lagi satu sos dia sangat banyak kat situ. Tengok ni. Uish. Pedas sangat. Macam pedas sangat dah. Boleh ke saya makan? Tak nasi. Makan boleh tapi tak tenang tau. Nak nasi? Dia nak nasi. Azan lah. Kejap kita stop. Okay, sedap. Dia tak tahan. Okay, sekarang ni kita tengah fokus. Ingus. Bukan ingus lah, ni peluk kat sini. Peluk. Kebun Dinda Pedas. pula. Rasa nak nangis. Dinda. Muka Dinda kelakar. Ngantuk tapi nak makan. Dia makan yang Ya Allah. butter honey ni pun takkanlah pedas. Takkanlah pedas. Muka dia payah. Tengok korang dia punya sambal tu. Kau yang cakap tak pedas, kau tengok orang ni. Berpeluh. Makan lemon. Ini baik-baik. Baik-baik awak lah bawa baik batuk. Ni. Ya Allah. Bertolak lah Dinda ni. Bertolak lah ayam ni. Ayam Dinda. Ayam Dinda Kebakar sedap. bibir. Tengok bibir pinknya. Dinda. Nak menangis juga ke? Tapi sedap. Tapi sedap. Tapi pedas. Dinda pula. Tapi masam. Tadi aku dah makan peha. So aku nak makan. Dinda makan peha juga. So ini kita ada bahagian kepak. Bismillahirrahmanirrahim. Okay lagi. Dah ke? Best. Asam. Tahu kan macam mana lidah terbakar. Dinda pula. Keluar api tu. Ingat keluar weh. Dinda pula. Tu apa tu reaction apa? Pedas ke masam? Tapi sedap. Tapi sedap lah. Kau tengok ni. Dia memang tak kedekut. Dia memang bagi semua. Tak tahu lah. Ricis pun ada pedas ni. Sama je tak makan. Sama je. Pedas dia memang tak boleh makan. Tak makan. Tapi nak ayam Dinda. Dinda dah makan berapa? 3 kan? Jom lah. Banyak yang dia dah makan. Tapi jangan ada orang komen suruh makan ghost pepper. Aku memang tak nak. Nak lah. Bahaya dah. Nak lah. Ghost pepper. Komen. Jangan komen Ada walaupun ada satu komen. Jangan lupa subscribe. Walaupun ada satu komen ghost pepper, kita takkan buat. Kalau ada aiskrim ghost pepper boleh? So, jumpa di next video.